sikit lah. Jom. Yang kita naik atas. Nampak tangga. Akhirnya pokok besar ratusan tahun. Okey. Kisah dan sejarah dia yang tersendiri. Banyak duit shilling kami. Orang tu bersepah. Museum Melaka. Menarik. Ambil angin kejap guys. Dekat depan tu ada couple pula. Alamak, kecoh tu. Ada couples. Kereta lama tu. So ini view dekat atas Eva Musa.
Semua orang kenal ke tempat ni. Bandaraya Melaka bersejarah, Famosa. Sejuk dia lain macam. Uish, lain macam gelap pada. Pakcik mana awak ni? Ada pakcik ya? Itulah tiang. Info penerangan Bukit Melaka. Ni kenapa lampu macam ni? UFO. Okay guys. So cerita dia, tempat yang dulu ada rumah bahagian bawah tu, laluan tu, kini sudah direnovation. Ini pokok ratusan tahun ni. Ui, tahu nak cakap lah. Dan ia masih dijaga sehingga sekarang. Jom. Bismillah. Wah, tu dia. Nampak bawah. Dah tinggal itu je. Kubur meriam. Tapi saya tak turun ke bawah tu lah. Kubur Belanda. Pukul 3.17 sekarang guys. 3.17.
turun memang sedap. Nak naik dia punyalah penat. Ada tempat berehat kat sini, tapi pintu dia tak ada. Pintu nak ke tempat ni tak ada. Saya tutup lampu tengok. Oh kau, dia punya gelap dia. Kat lampu lah, tak nampak jalan. Oh. Pokok ratusan tahun. Ini tempat apa ni? Tak boleh masuk. Tahu lokasi apa dalam. Dia ada pintu. Ada pintu. Entah ada bermangga. Kita tengok jap. Mangga. Bermangga, brother. Ui, jalan dia. So, itu sajalah untuk perkongsian saya. Sekejap guys. Perkongsian saya untuk di kawasan ni, iaitu kawasan Efamosa Ayamor. Ten. Tak nampak apa guys. Begitulah. Itu yang layan pun besar kan ni. Malam-malam tu terang nampak clear. Bismillah. So itu sajalah perkongsian saya untuk kali ni. So nanti kita boleh apa jatuh ni? Aduh. Dia buat perangai ni. Tu lah buat perangai gimbal pahal. Tiba-tiba jadi macam ni dah pahal. Bateri banyak ni. So itulah perkongsian saya kali ni dekat sini. Untuk seterusnya mungkin di kawasan lain, iaitu di la ilaha illallah. Kenapa ni? Oh, faham sekarang. Tapi bateri dia banyak lagi. La ilaha illallah. Tengok guys.
belakang. Kau pandai pula. Okey. Macam tu. Aku kena main-main dengan gimbal aku sendiri. Tengok guys macam-macam benda jadi. Dia kira jatuh balik ni. Dalam beberapa second saya confirm jatuh balik. Lantak. Shoot. Nampak ni berjoget. Syah tengok gimbal ni sekejap lagi. Dia buat hal tu. Tadi dia berjoget tu. Lain macam. Rupanya bila abang Din check balik, patutlah dia berjoget. Bateri nak habis. Bateri gimbal. Ya, bayangkan daripada start Duta Vista tadi dekat Planetarium Melaka, lepas tu dekat sini pula. Patutlah dia berjoget. Abang Din tak perasan lampu hijau dia tu dah nak habis lah. Patutlah dia berjoget. Tapi teruk sangat dia berjoget. Teruk sangat. So Abang Din dah settle untuk explore. Syah tahu tak bangunan yang ini satu kan, yang sebelah sana, yang lagi satu yang sebelah sana tu dah di renovation. Nampak macam baru lah tempat tu. Diorang ada construction kat dalam tu kan. Siap ada rumah kecil lagi kat dalam tu. Mungkin Indon lah kot duduk situ kan, bangla ke apa tak tahulah. Dia duduk dalam satu rumah tu, ada lampu. So barang-barang macam grinder apa semua tu masih ada lagi kan, dengan topi, dengan helmet keselamatan diorang apa semua. Kayu pun kayu baru. Tak tahu mungkin diorang nak ada renovation lah. So cerita dia dekat sini je lah, dah tak boleh masuk dalam tu. Banyak yang dah ni dah, banyak yang dah diperbaharui lah senang kita. So yang ini depan Abang Din ni tingkat atas dah tak boleh masuk lah. Sebab dekat tangga nak naik ke atas tu dah ada pintu tutup laluan naik ke atas. Mungkin diorang daripada atas orang tutup kan, diorang lepaskan pintu tu, diorang tutup ruang nak naik ke atas. Tak tahu pasal apa. Mungkin banyak yang dah roboh ke apa kat atas ni kan, tak tahu lah. Mungkin lah. Dah masuk lah. Ada kini boleh menerima tetamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang masih belum tidur lagi, yang berada di dalam TikTok. Peace. Ini kali keberapa entah saya buat live. Rasanya boleh kira kot 2-3 kali jugalah buat live. So saja je nak buat live sebab dah habis explore.
saya buat explore dekat satu lokasi ni. Agak jauh juga tapi saya buat explore untuk santai lah. So tempat ni pun penuh dengan sejarah ni. Penuh dengan sejarah tempat ni. So ini santai guys, saya tak perlu share-share, tak perlu apalah. Saya cuma ajak berborak je pasal ada benda yang menarik dekat belakang saya. Kat belakang saya ni pokok hutan, pokok rare pokok dia. Dan di hadapan saya ni pula bangunan yang dah terbiar lama dan dia juga mempunyai sejarah dia tersendiri. So tadi sebelum saya buat live, macam-macam bunyi. Saya sekarang buat explore untuk buat video untuk record, offline record, dan dimasukkan ke dalam YouTube saya. Baru-baru ni saya ada buat dekat Duta Vista. Duta Vista tu rakaman terbaru saya lah pada tahun 2026. Yang itu sebelum raya lagi 2 hari nak raya. Saya sajalah buat santai kan, buat santai explore. So tu lokasi tu boleh tahan juga. Dah bertahun-tahun dalam saya buat, dah kira tempoh bertahun saya buat paranormal. Tak pernah lagi saya masuk kat kawasan tu, Duta Vista tu, bayangkan. Sebab havoc dengan kawasan-kawasan luar Last pertama kali saya nak pergi ke sana tu, buatlah record, offline record. So siapa-siapa yang masuk dalam live saya ni, terima kasih kerana hadir. Terima kasih kerana hadir.